Kan kadang-kadang ayat membutuhkan apa benda butuh-butuh ni kata kan. Ada yang tak faham kan. Contohlah kan. Betul lah tu. Kan? Betul. Maknanya dua katil queen tu dia rapatkan jadi satu. Yang ni rapat satu. Seorang dua katil lah. Guling-guling tak jatuh. Guling tak jatuh. Wah ini parah ni. Apa yang berlaku sampai di tanah suci, jejak je kaki tanah suci, zap, tak sedar. Samsul Debat tak boleh sakit lah. Tak boleh tu. Serak ceramah juga. Pada hari ni saya marah. Macam tu ceramah agak. Aduh. Oh gila betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kerana Allah temukan kita semula untuk podcast haji dan umrah. Sebenarnya untuk kita dapatkan inspirasi, motivasi ataupun banyak lagi lah ya perkara-perkara yang ada manfaatnya berkaitan dengan haji dan umrah ini. Walaupun mungkin ada di antara tetamu-tetamu kita ini yang mungkin sebelum ini daripada latar belakang akademik untuk pengurusan haji dan umrah, Dumai sendiri sampai ke peringkat master dan sebagainya, dan ada juga di kalangan mereka yang bergelar selebriti ataupun artis-artis yang pernah berhijrah ya, kita panggil mereka kerana pastinya ada sesuatu yang boleh dikongsi. Tetapi hari ini cukup istimewa kerana kita bersama dengan seorang figura yang cukup dikenali seluruh Malaysia dengan gelaran debat di belakangnya. Dia seorang je memiliki gelaran tersebut, iaitu saudara Samsul Debat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari tu saya pernah dengar lah yang Samsul Debat tak nak dipanggil ustaz, betul? Betul. Ya. Boleh cerita sikit dah macam mana boleh datang ustaz ni? Dia tak boleh ceramah dalam dulu. Pernah lah orang panggil saya ceramah. Jadi bila masuk dekat dalam masjid surau walaupun bagi motivasi, kita tentu kita petik Al-Quran dengan hadis juga kan. Jadi kita petik tu pun jangan bunyi aja ustaz dah ni kita. Itu sebenarnya tak. Saya background saya legal background dan motivation. Jadi kalau orang tanya saya kata nak letak apa ni, letak je saudara, saya kata. Kalau kawan-kawan dekat stesen TV pun panggil SD je. SD. Tapi tu yang saya banyak kali dengar tu kan. Banyak kali dengar tu, kita pun panggil lah saudara kan. Okey je. Okey, tak ada masalah Yang debat tu sejak bila guna tu? Semenjak saya keluar daripada alam pekerjaan tu kan. Bila saya ditawarkan untuk appear di dalam TV ni, dalam dia orang memanggil saya dengan nama tu. Sebab dulu saya asalnya waktu saya bekerja dulu memang tak ada kena-mengena pun dengan ceramah sebenarnya. Kerja saya ni sebagai legal advisor. Lepas tu bila saya berceramah di luar, saya gunakan nama jawatan NGO saya. Dulu kalau saya ceramah kat luar tu, saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia Adam. Jadi ada satu penganjur tu dah terlupa nama saya siapa. Samsul apa tak nama budak tu? Samsul juga? Dia terlupa nama Samsul. Budak tu Samsul apa nama budak tu? Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah dia kata tu. Jadi tu dia tulis dekat whiteboard surau tu, ceramah pada malam ini Syamsul Debat tu mula dia. Tapi tak adalah mula-mula masa sekolah ke masa belajar. Pendebat memang saya pendebat universiti. Pendebat universiti masa saya peringkat universiti lah. Di sekolah dulu memang tak masuk lah. Saya tak masuk dalam pertandingan. Tapi disebabkan pengaruh rakan sebaya. Masa tu roommate saya ada yang masuk debate tu. Masuk debate dan pidato, saya pun join juga. Itu yang ada saya tu. Itu yang membantu sikit sebanyak seorang Samsul Debat berhadapan dengan publik ya, dapat memberikan satu, kadang-kadang tu saya tak nampak macam satu ceramah atau ni, tapi satu celoteh yang bersahaja gitu. Yalah, daripada orang panggil tu, istilah dia tu dalam bahasa Jawa tu disebut method kan. Pendekatan Jawa. Jadi pendekatan setiap orang berbeza-beza lah. Ada orang dengan cara serius, ada orang cara berkitab, ada orang cara tu dengan tunjuk slide. Kan talk apa tu, present with ataupun communication with. Macam saya lebih berat kepada antara present with dengan
dengan communication with. Jadi kita berkomunikasi dengan orang sebenarnya. Jangan shock sendiri cakap seseorang kan. Kita nak tengok respon orang faham atau tidak, macam itulah. Ya, sejak bila dapat method sendiri tu macam tempat tu? Memang berdulunya tu. Saya memang kat luar pun memang macam tu. Kalau berbual dengan kawan-kawan macam cerita je macam ni apa semua, tak ada format, tak ada apa semua. Kalau orang tanya saya, ya apa cerita macam ni, kita pun cerita lah kan. Kalau saudara mara kumpul tu, dia akan tanya mana, dia tanya saya kan, sebab nak dengar cerita, tak ada cerita baru dia nak dengar cerita baru, macam pelipur lara pula kan, macam tu lah. Jadi kebetulan pula memang di peringkat universiti dulu saya join pidato dan debat, dan kemudian saya banyak terdedah dengan pertandingan-pertandingan tu menyebabkan saya bila berceramah tu tak ada, lebih kurang je, tak ada teks, tak ada apa semua dia berdasarkan situasi lah macam tu Dan sejak bila sebenarnya saudara SD kita ni sedar yang tiba-tiba ada satu konten tu meletup pula sampai orang kenal nama Samsul Debat? Dia saya ingat waktu saya ceramah yang saya kata tadi tu, yang penganjur terlupa nama saya tu dekat Surau Puncak Istiwangsa KL. Saya memang dah mula ceramah dah lah. Mula-mula saya ceramah tu saya gantikan bos saya, sebab bos saya tak dapat datang program tu. Bos saya cakap, kau ganti aku program ni, program Prasmen penutup seminar keluarga bahagia. So bila saya sampai, saya tunggu, saya wakil bos je, datang hadir je, tapi ceramah tak datang. Jadi dia minta saya gantikan. Tolonglah tuan, cakaplah apa-apa pun. Saya kata, ceramah apa, aku anak pun tak ada gini kata. Pasal keluarga bahagia kan. Dia tengok suka pula. Lepas tu dah start lah saya ceramah sikit-sikit sampailah dekat Surau Puncak Istiwangsa KL saya kata tadi, yang diterlupa nama saya tadi. Dia pun letak nama saya Syamsul Debat, sebab dia tak ingat nama dengan jawatan saya. So salah seorang yang dengar ceramah pada ketika itu adalah CEO TV Al Hijrah pada ketika itu. Siapa ya maksudnya? Datuk Haji Zlan Basar. Sekarang dia haji dan umrah dia mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati kan. Dia melekat tu nama tu. Sedangkan orang lain yang tu kan. Jadi lepas pada itulah dia tanya saya. Dia kata, dah pernah keluar TV belum Ustaz? Dia panggil saya Ustaz lah. Dah pernah keluar TV belum? Saya kata, keluar selalu, masuk tak muat, dia kata tu. Waktu dia kata, macam-macam lah dia ni pun tak apa. Dia kata, sabar, dia kata, saya akan pastikan Ustaz keluar TV, dia kata. Tak tunggu je, dia kata. Sebab cepat naik, cepat jatuh, dia kata. Ustaz tengok pandai lah sesusun ni, kata tu. Itulah antara yang dia buat masuk saya ke dalam TV Al Hijrah. Lepas pada itulah saya jadi Samsul Debat. Sampailah ke hari ini, itulah. Dan sampai ke hari ini bukan setakat Malaysia je ni kan. Ada sampai ke negara-negara jiran dah semua, Indonesia semua pun Abang Samsul Debat. Saya tengok ramai influencer dekat sana ataupun YouTuber dekat sana membuat review kepada ceramah-ceramah Samsul Debat, dan mereka sendiri pun tak tahan ketawa lah cerita kan. So bila dah jadi fenomena ni, apa dia punya kesan kepada Samsul Debat itu sendiri, ataupun biasa je kawan? Kalau tanya saya, ialah biasalah manusia kan. Kalau tanya saya rindukan zaman sebelum saya bergelar Samsul Debat. Saya rindukan zaman tu, yang mana saya boleh keluar ke mana-mana, tak ada nak tapis-tapis. Saya boleh relax, saya boleh makan, saya pergi sini, jom kita lepak-lepak sini kawan-kawan kan. Benda tu dah tak ada. Sekarang tak ada. Memang tak ada langsung atau macam-macam, keluar je Samsul Debat depan orang. Memang kebanyakan tempat lah, pergilah kedai makan kan. Makan saya dengan isteri saya pun, saya kata cari tempat yang tak ada orang, tak ramai orang. Salah tempat tak ramai orang, tak sedap lah. Betul. Kan orang tak ada kan, tak sedap macam mana kan. Lepas tu kadang anak saya pun cakap, bah, dia tak faham ke kita nak makan. Sebab kan kita nak makan, nak ambil gambar kan. Alah, biar saya tahulah keadaan tu macam mana kan. Kan bila orang dah kenal kan. Jadi saya pun, yalah kan, kalau kita nak turun kedai pun malas. Lepas tu jenis kita penat kadang-kadang. Kita pun manusia kan. Kadang-kadang senyum. Kita senyum macam ni, orang tegur, senyum lah tu betul. Lah nak macam mana lagi? Geram pun je fikir kan. Senyum kau nak macam mana lagi? Kan aku sengih apa kan. Kalau dia orang tanya, garang nampak? La ilah Allah, kau nak aku sengih kesana kemari, apa kerja pula, gila pula kau sebut kau kan. Jadi macam tu lah tu, antara dia dah jadi orang kata fenomena ni. Bukan kita je, keluarga kita pun nampak tempias sekali. Lepas tu dengan kesibukan apa semua dan sebagainya lah. Tu kalau tanya saya, dia sebab dia tengok kita dekat YouTube ataupun dekat TV dan sebagainya, dia expect memang kita akan muncul dekat situ lah.
dalam keadaan yang sama sebenarnya. Selalu macam tu lah orang. Betul. Sebab saya pernah beli ayam pun kan. Tengah beli ayam, kenapa tak lawak Betul kan? Itulah. Pernah kena Betul. nak beli ayam Dalam sound dalam YouTube bukan main lagi. La ilaha illallah, berdosa ke aku. Kan? Kenapa tak lawak pun? Kalau dalam YouTube, dalam Facebook bukan main lagi. Aduh, kat luar lain kan? Lepas tu dia kecam aku ke apa dia kata. Kan? So masalah ni sebenarnya kan, sebab kita pun okey, bila SD berhadapan dengan khalayak yang macam tu kadang-kadang, dan kadang-kadang netizen jugalah, bukan sekadar dekat luar, dekat fizikal ni apa semua, dekat netizen komen apa semua sebagainya. Weh, benda-benda tu boleh datangkan kita kemurungan lah kepada kita kan. Tapi saya tak kisah. Itu yang tak kisah tu, nak tahu macam mana. Sebab jangan risau. Kita kalau ada orang kutuk kita je risau, ada orang backup. Netizen ni kebanyakan ni pada yang memang dah support kita, follow kita, risau. Kita tak payah nak jawab pun, ada orang tolong jawab kan. Contohlah ada orang cakap dia ni, yelah, tadi orang tu marah, kenapa kita ni serius sangat. Okay, so kita pun buat kelakar. Kita bagilah, kadang kita tak nak buat kelakar pun, tapi bila sampai kat orang jadi kelakar tu, contoh kan. Kita tak ada niat buat kelakar pun kan. Lepas tu kita pun bila kita cakap, lepas tu ada orang komen pula, dia ni ceramah kan nak melawak ni, seorang tu pula. Okay, lepas tu yang bila dah cakap macam melawak, biarlah. Kalau nak ceramah, kau nak ceramah yang lelap tu, kau dengar lah ceramah lain. Yang kau sibuk kat sini buat apa? Ada orang jawab lah tu. Yang lain nak masuk. Macam tu. Lepas tu ada pula cakap macam ni. Okay, dia sebut salah lah. Ada satu pula komen macam ni, berapa kali dah aku dengar ada beberapa ceramah tu, kebetulan konten dia sama je, dia kata tu. Wahal ada je benda lain. Lepas tu ada orang tu pula cakap, biarlah, dia memperingatkan kita berulang kali supaya kita ingat. Satu pula kan. Yang seorang tu pula, kadang saya kadang sebenarnya jelas ceramah tu 2 jam takkanlah sebiji sama semua. Dan saya memang kalau setiap tajuk tu adalah pendekatan, kadang contoh tu kebetulan sama. Kita mana ingat kat dia ni, kat sini kita dah pernah bawa cerita ni ke belum, kadang kita bawa kan. Dan kemudian masalahnya bila kita bawa benda lain kan, ada pula yang datang tak keluar pun cerita tu, dia nak pula cerita tu kan. Contoh yang saya buat pasal gedang Cina, India, Melayu tu kan, gedang untung tak untung kan, tak keluar pun cerita gedang tu, puas nunggu tu. Dah aku dah dengar, sudah lah tak, dia nak dengar depan mata dia. Macam tu lah. Jadi itu antara dilema kita lah dalam ceramah ni. Macam tu lah antaranya. Maknanya macam SD tak kisahlah. Maksudnya untuk ceramah yang akan datang tu tak ada macam tekanan, aku bawa benda yang sama ke, aku bawa je lah apa yang saya selalu pesan penganjur kalau boleh bagi tajuk yang berbeza. Okay. Bila tajuk tu berbeza, insyaAllah dia akan adalah benda beza yang kita akan dapat. Ya, betul. Kita cari benda berbeza. Contoh ni, tajuk keluarga bahagia. Yang kau dengar lagi, kenapa tu keluarga bahagia juga? Betul tak kan? Kau dengar benda yang sama, cari benda yang sama. Macam kau dengar lagu ni kan, okay. Macam dulu Panggilan Hangit FBI tu kan, saya suka dengar kan. Yang menangis kan, tak yang abang yang pakai tracksuit, yang tempah tu, pakai tracksuit yang dia tergelak kan. Saya dengar lagi, Allah kakak ni, cari dengar lagi kan. Benda tu so suka hati aku lah nak dengar banyak kali. Macam tu kan. Jadi mana kata benda tu, mana jangan kita susah hati. Jangan susah hati, kita buat apa yang kita boleh buat. So kalau ada tajuk yang baru, kita bagi tajuk baru. Dia nak saya bawa benda berbeza, tajuk bagi tajuk sama, keluarga bahagia. Kau fikirlah tajuk lain kan? Keluarga derita kan. Macam baru ni dekat Putrajaya tiba dia tukar tajuk, elakkan skandal, amanlah rumah tangga. Lain lah sikit kan. Ada lah lain, ada perkataan skandal tu. Ada dekat hospital itu, kalau wanita selalu betul, adakah lelaki salah? Nampaklah lain sikit. Jadi kita, yang itulah tu pada saya ingat arwah abah saya pun pesan, orang ni cakap macam-macam pasal kau, tetangga kau cuping telinga kau, tak ada kan, peduli lah kan. Macam tu je lah. Bagus ya nasihat macam tu apa orang cakap pun tak tetangga. Lagi satu lagi, orang ni suka bercakap kat belakang kita. Satu perkara kita kena ingat, orang yang sentiasa bercakap di belakang kita takkan pernah berada di hadapan kita. Tu je. Itu dia. Dia tak ada kerja lain. Merhati dengan apa kita buat, apa salah kita. Benda dulu kita ni fikir benda lain ni. Bila kita layan dia, dengan kita tak ke depan. So ke depan teruskan je lah, move on je lah.
Dia macam tarik kita ke belakang balik lah kalau kita layan. Satu lagi nak pause cantik semua orang. Yalah. Memang tak dapat, tu je lah. Baik, cantik. Okay. Dan kejap lagi dia akan cuba bercakap benda yang berbeza sikit lah daripada apa yang kita cakap sebelum ni. Saya tak tahulah Samsul Debat pernah cakap pasal haji dan umrah ataupun tidak. Kita nantikan selepas ini. Terus bersama kami dalam podcast Haji dan Umrah dibawakan oleh YG Academy. Samsul Debat tak boleh sakit lah. Tak boleh tu. Serak jamah juga. Pada hari ni saya marah. Nama saya Hidayah. Saya nak tanya soalan sedikit lah dekat PU. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencampahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana penting. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan podcast Haji dan Umrah dibawakan oleh YEG Academy. Kisah inspirasi kepada anda yang bersama dengan kami sejak beberapa lama dah, beberapa episod dah, banyak episod dah ni. Tapi kali ini kita bawakan kepada anda seorang figura yang bagi saya bukan senang nak bersama dengan kita lah. Samsul Debat, jadual memang penuh hari-hari ya. Hari-hari. Bukan senang nak book ni, dia orang hari-hari 3 ceramah tak kurang, pagi, petang, malam. Bulan puasa 4 ke 6 ceramah sehari. Masya-Allah, full time. Full. Soalan yang isteri saya tanya, soalan cepu mas. Bang, bulan ni tak ada cuti bayangkan. Dia bukan tanya apa dia, soalan itu je. Bang, bulan ni tak ada cuti. Bila yang Samsul Debat boleh cuti? Tunggulah, saya ada macam tanda-tanda macam influenza ke macam COVID ke kan. Masa tu baru boleh cuti ya. Sebab kuarantin. Sebab saya tak faham kadang tu satu perkara. Penceramah lain saya tengok ustaz tak dapat datang, dia tak sihat. Dia pun umum lah kat masjid. Malam ni ceramah batal ya sebab penceramah tak sihat. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu je. Oh, tak sihat. Okay, tak ada kelas. Tak apalah. Sampai Samsul Debat kena kecam kot. Kan? Janganlah, itulah kita dah naik banner dah, itulah tempat makan. Macam berdosa sangat aku ni. Orang lain tak apa. Kenapa aku tak boleh? Samsul Debat tak boleh sakit lah. Tak boleh tu. Serak ceramah juga. Pada hari ni saya marah. Macam tu ceramah agak. Aduh. Oh, gila betul. Tapi pernah jadi tu? Pernah. Ui. Saya pernah ceramah dengan suara saya katakan, kepada semua jangan betulkan stesen televisyen anda sebab ni memang suara saya tak ada. Bukan saya tu. Macam tu. Aduh. Saya ingat dekat UMP Gambang. Ceramah agak. Kalau orang yang tak tahu, dia fitnah lah cakap. Gila sangat nak ceramah. Tengok tu, suara dah tak ada pun nak ceramah. Dia tak tahu kena kecam ni tak datang. Saya kan? Tu saya doa kadang, ya Allah, taklah batal program ni. Tak batal. Yang ni ke? Yang ni termasuk ini. Kalau dah batal tak. Saya baik suara dia elok ni kan. Tapi tak apa. Kita nak minta Samsul Debat berkongsi pula ni pengalaman di Tanah Suci ni. Ni orang semua, yelah, bila saya tanya benda ni kan, dia orang kata susah nak digambarkan. Semua orang berbeza. Tapi kita nak tahu bersih Samsul Debat pula bila pertama kali berada di Tanah Suci tu, nampak Kaabah dan sebagainya. Macam mana mungkin detik itu datang tahun bila tu? Tahun pertama peluang. Saya cerita dulu dia punya background lah. Saya pernah masuk pertandingan pidato. Saya tak pernah pergi. Saya tak pernah pergi umrah haji, tak pernah pergi. Masa tu tahun 2006 saya masuk satu pertandingan pidato perdana Islam Hadari. Islam Hadari ni kalau ingat digagasan bawah arwah Pak Lah lah, Pak Lah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Jadi pertandingan pidato tu saya masuklah saringan. Saya masa tu dah bersara tau debat dengan pidato.
Saya tak nak masuk pertandingan sebab saya takut nanti saya dah ada ramai anak murid. Saya dah menang semua tournament. Boleh kata debat ni, contohlah debat diraja, saya dapat top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001, 2002. Saya dah menang macam-macam pertandingan, pidato kenegaraan lah, pidato kemerdekaan lah, macam-macam pidato menang. So saya dah ada ramai anak murid. Saya dah ngajar dia orang. Ini buat aku masuk kalah dengan mampu anak murid aku tak hormat kat aku ni. Dia pun kalah nak ajar orang macam tu lah kan. Jadi saya fikir atau jadi saya pun carilah, bagilah alasan. Bagi alasan yang saya tak sihat lah, apalah. Saya diminta wakil masa tu. Pergilah, yang ada satu datuk wakil rakyat ni dah meninggal lah arwah ni, dia minta saya wakil daerah ni untuk pergi ke peringkat saringan di UKM. Kat College Christmas dia buat saringan tu dalam, saya katalah saya tak sihat lah apa. Bayangkan datuk ni, dia boleh hantar bodyguard dia bawa ubat kat rumah saya. Maka ubat ni dah elok esok pergi bertanding dia. La ilallah, gila macam betul tu dia nak betul ni. Ubat tu saya ingat nama ubat tu Augmentin. Dia macam satu antibiotik yang kuat lah. Saya pun simpan, tak adalah saya makan. Saya simpan lah. Gila kan, daripada tak sakit langsung sakit kan, saya simpan lah. Pergilah saya tengok tu, dia ada 4 tempat saringan. Okay, 4 tempat saringan. Setiap bilik ni dia ada 4 bilik. Setiap bilik ni 10 peserta. 4 sesi. Mana 4 kali 10 40, kali 3 120. Kali betul lah. Kali 4 sesi 160. 160 orang yang masuk pertandingan tu. Jadi saya pula datang. Dia kata masa tu saringan tu hari Jumaat, satu saringan sebelah petang. Hari 3 lagi esok pagi, petang dengan malam. Saya dah sampai-sampai, saya ni dengan t-shirt dengan seluar biasa, baju Melayu, dia dalam kereta. Dah dibagi, saya suruh masuk, saya pergilah. Lepas tu dah minta lah pelepasan pada bos. Dia kata pergilah kejap. Kan Datuk tu bising aku pula, bos saya kata. Saya pergi. Lepas tu saya pun jumpa dengan penganjur. Dia kata ni saya ni nak masuk pertandingan ni, macam mana Oh yang ni Cik Samsul punya turn esok, dia kata. Saya kata nak kena datang besok pula lagi. Macam mana boleh tak tolong cepat, saya dah hal ni. Sebab kebetulan masa tu saya ada program dekat Taiping. Saya kena pergi Taiping, ada program kerja lah dekat Taiping. Lepas tu dia kata tak apa, saya tolong lah. Dia pun tulis, jadi instead of 10 satu bilik tu tambah jadi 11. Sebab saya nak cepat, jadi saya peserta ke 11. Saya tengok lah orang ni pidato macam ni, cakap macam ni. Dia ada 10 prinsip Islam Hadari. So pilih salah satu jadi tajuk. Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Lepas tu dah sampai turn yang ke-9, baru saya masuk, pergi kat kereta, saya tukar baju, pakai baju Melayu sepasang, pakai songkok dengan sampin. Lepas tu saya pun tanya, boleh lah tajuk ni, boleh lah. Saya ambil lah satu tajuk. Saya pun cakap tentang kepentingan ilmu ke apa tak. Cerita wah settle. Dah selesai naik kereta balik Seremban. Senang. Dah lepas dah azab satu kan. Balik. Esok tu dekat Taiping. Sebenarnya kat Taiping tu ada ni pertandingan sepak takraw. Saya masuk pertandingan sepak takraw masa tu. Wakil staff dulu. So dulu memang sebelum saya debat dengan pidato, memang saya aktif tekan takraw ni. Gila. Sampailah saya final year. Masa tu langsing lah kot kan. Langsi semua tu. Masa final year, masa diploma tu, lutut problem. Lutut problem. Lepas tu dah mulalah berjinak-jinak pidato dengan debat tu. Cerita tu lah. Ringkas cerita dia telefon. Masa tengah timbang-timbang bola takraw ni, pertandingan dekat Taiping ni. Orang telefon. Hello, Assalamualaikum, Cik Samsul Amri. Ya saya. Tahniah tau Cik Samsul layak ke akhir pidato Islam Hadarin. Layak ke akhir pula, kata. Yang nombor 11 tadi tu. Yang nombor 11 tadi, yang daripada 160 orang dengan saringan 4 hari ni, 4 sesi tu, saya masuk dalam 10 yang terbaik untuk masuk final. Dekat mana tau tempat dia final tu? Dekat mana? Dekat pentas yang sama yang saya berucap PWTC tu. Kali ni saya depan Pak La. Depan Pak La. Lepas tu satu hal pula, tak daripada patutnya aku tarik diri buat-buat dia, saya terlupa balik senang macam tu. Ini aku main-main tu pun ni seronok pula kan. Main-main je pidato tu masuk final. Daripada bila dah masuk final tak boleh jadi, ni dah buat live kenalah ready juga. So saya training lah. Kawan saya Hanif Osman nama dia. Dia yang temankan saya. Dia pun pemidato dan pendebat juga. Dia temankan saya naik komuter pergi. Dan banyak-banyak wakil yang masuk final, semua ada kereta rasmi hantar apa semua. Saya seorang naik komuter berdua Seremban.
Training daripada train ni, dalam train bismillahirrahmanirrahim. Pergi. Ada. Undi. Ringkas cerita. Bila saya tak fikir pun pasal menang kalah, tapi diumumkan selepas dah saya berucap tu sama seperti mana saya berucap bila bertisi tu. Iaitu suasana dia sama, iaitu bila saya berucap orang penuh, bila saya keluar orang pun keluar. Okey. Sama lah orang tinggalkan dewan sebab tak ada lagi bagus dia ni agak macam tu lah agaknya lah. Dan saya bila umumkan keputusan tu, tempat ketiga daripada Johor, perempuan Puan Hajah Fadilah tu daripada Johor Bahru, dia dapat 76 markah. Tempat kedua daripada Sabah, Jaim Atuh 77 markah, 76, 77. Dan saya menang masa tu dengan 95 markah. Jauh. Dan masa tu menang tu dapat hadiah RM5,000 dan juga tiket umrah bersama dengan TH Travel. Okey. So kebetulan birthday mak saya. So masa tu saya hadiahkan kat mak saya tiket umrah. Duit saya ambil. Tak ada, saya hadiahkan kat mak saya tiket umrah. Mak saya dapat pergi. Saya cakap dengan mak saya, mak, nanti saya fikir kalau saya lah, maknanya tunggulah saya kumpul duit saya sendiri so, kalau saya nak pergi macam tu. Dan saya selepas 2006 tu, lepas mak saya pergi, rupanya mak saya memang pernah doa. Mak saya kata masa lepas arwah abah saya meninggal, mak saya kumpul duit. Dulu 3,000 dah boleh pergi umrah dah dulu. 3,000 pergi umrah. Dan mak saya tak puas hati sebab syarikat ni macam tipu dia. Dia rasakan macam tertipu. Tapi dia tak pernah cakap dengan anak-anak dia. Mak saya berniaga, kumpul duit, berniaga si lemak, kuih. Dan mak saya masa last tawaf wida dia doa betul-betul. Sebab janjinya mula dulu kan boleh pergi sampai 14 hari dulu. Boleh 16 hari pun boleh dulu umrah. Sekarang ni je yang standard 12-10. So mak saya daripada 14 dah jadi tinggal 13 hari 11 malam. Tiba-tiba 12 hari. Last kali 11 hari 9 malam. Jadi mak saya tak puas hati lah. Tapi mak saya tak pernah cakap dengan kita orang. Tak pernah cakap dengan adik-adik. Kita orang tak pernah cakap. Tapi mak cakap apa? Masa tawaf wida yang terakhir dia kata, ya Allah, aku tak puas ya Allah datang ni. Kau sampaikanlah lagi aku kemari ya Allah. Jadi bila mak saya dapat ni, betul ke ni? Mak saya nangis. Mak saya tak sangka dapat pergi lagi. Menung mak saya dekat kaunter nak dapat beg. Ni betul pergi ni tu. Dapat beg. Dia macam tak percaya lagi bila saya kat bagi dia benda free kot. Mana pernah terfikir pergi umrah free. Dan mak saya masa tu baru dia cerita kat saya. Tahu tak mak dulu masa mak saya tak puas hati. Rupanya mak saya dapat pergi lebih baik. Sebab apa? Yang pergi yang dengan tiket kemenangan ni, mak saya pergi dengan 30 ke 40 orang pegawai JAKIM semua. Ustaz Ustazah semua. Dan mak saya dapat pergi masa tu 14 hari. Complete. Memang puas hati sebab dengan Ustaz Ustazah ni semua setiap inci Mekah Madinah tu cerita. Ni pokok ni apa sejarahnya. Ni apa sejarahnya. Ni apa, jadi mak saya puas hati. Dan saya cakap, saya besok saya kerja, saya cari duit, saya pergi dengan duit saya sendiri. Dan alhamdulillah saya dapat pergi. Ni semua saksi orang Malaysia dengar. Saya dapat pergi 10 tahun selepas tu pakai duit sendiri. Alhamdulillah. Maknanya 2016 baru saya pergi kali pertama. Bagi mak pergi dulu. Bagi mak saya pergi. Dan sebelum 2016 tu, pak saudara saya kebetulan dia sponsor adik-beradik. Adik-beradik dia pergi percuma. Mak saya dapat pergi lagi. Masa tu pak saudara cakap, kau nak pergi tak? Nak pergilah. Kau pakai duit kau sendiri. Dia sabar lah. Kau masa tu saya dah start ceramah, saya dah kerja. Kau duit kau ada, kau pakai duit kau sendiri. So saya pun pergilah 2016. Memang kalau tanya pengalaman pertama, memang takut lah, macam-macam kan. Dalam kepala tu kan. Ni tak apa, dalam macam-macam perangai kat Malaysia ni, tak tahulah apa jadi. Macam tu lah. Tak nampak kat Abah lah. Apalah semua. Memang ada pun kan orang yang tak nampak kat Abah kan. Sebab dia cari kat Masjid Nabawi, memang tak jumpa lah. Tanya buka abang, memang kak sabar kak, belum pergi Mekah lagi. Ini Masjid Nabawi, Nabi Adam tak pun nampak. Jadi akhirnya tak ada apa-apa pun. Bisa pergi kan. Memanglah kan. Memang kita pergi. Sebenarnya tu satu poin lah nak beritahu kat semua. Kan, sangka baik dengan Allah tu je. Kita pergi ni bukan sebab ada duit. Kita pergi bukan sebab kita ni mampu, tak sebenarnya. Sebenarnya ada orang tak mampu pun dapat pergi. Kan? Haji orang tak mampu dapat pergi. Kau tak mampu. Ada menggigil ni. Nak tua ni macam ni. Macam mana pergi. Selesai rukun haji semua buat elok. Yang gelakkan dia pula menggigil balik tu sama dengan dia. Sebab tak tentu. Sebab tu kita pergi ni sebab Tuhan jemput kita, Tuhan izinkan kita. Itu dia. Ya, itu masya-Allah. Ya, kisah apa bagi hadiah dekat mak tu satu perkara yang cukup besar. Bukan senang nak korbankan juga tu kan.
Sebab kita dapat tajaan tu. Sebenarnya ada kat unsur takut biar mak pergi, aku pergi entah apa-apa jadi kan. Macam tu fikir. Ada juga terfikir dulu. Tahu je lah muda-muda lagi masa tu. Ya kan? Biar mak pergi dulu. Biar mak pergi dulu. Yang saya fikir aku carilah duit aku sendiri. Ya. Pergi. Alhamdulillah. Okey. Mungkin ada cerita-cerita lain yang mungkin apa saudara Samsul debat kita tak cerita kan. Mungkin daripada segi masalah apa umrah yang pertama tu tak ada masalah sangat kan. Tapi dengan jemaah-jemaah yang lain ataupun suasana dekat sana yang mungkin kita boleh kongsikan ya. Sebentar saja lagi terus bersama kami di Podcast Haji dan Umrah. Apa yang berlaku sampai di tanah suci, jejak je kaki tanah suci, zap. Tak sedap. Bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah. Itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong. Tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Baik, Alhamdulillah kembali lagi menyaksikan Podcast Haji dan Umrah. Bagi yang mendengar, selamat mendengar. Yang menonton, selamat menonton. Hari ini kita ada Samsul Debat ataupun SD bersama dengan saya. Jarak umur kita pun tak jauh beza sebenarnya. Tapi Samsul adik saya lah. Ya. Yeah. Saya 76, dia 77. Kalau tak silap kan? Betul tak? Betul. Baik, okey, kita nak tanya Samsul Debat. Kali pertama tadi kata tak ada masalah ya ketika sampai di tanah suci, tapi ada tak momen-momen, satunya mungkin daripada segi yang menyentuh perasaan sangat-sangat, ataupun momen dengan jemaah yang lain ke yang perlu yalah kadang-kadang kita tak minta benda tu kan, tapi dia tetap datang juga kita sebagai ujian kan. Tanah haram tu tempat ujian kan. Ada yang boleh? Ya, saya nampak banyak macam jemaah kita ni selalu dimomokkan termasuk jangan cakap besar. Kan kat sana cakap yang baik-baik aja. Kan? Macam itulah. Dia ada beza tau, cakap baik-baik dengan cakap dengan benda betul. Pada saya macam isteri saya dah cakap, bang tak baik lah bang. Tak sedap pun cakap sedap je. Bukan contoh makan. Tak sedap cakap lah tak sedap je kata. Memang tak sedap pun tak kena dengan tekak kita. Cakap supaya pihak pengurusan tu boleh buat improvement tu je. Dia kan tanya kita, okey tak makanan ni? Okey, semua okey. Sedangkan benda tu tak okey. Cakap bila tak okey. Kan saya kata macam tu je. Kan? Menu dekat sini saya cakap, menu dekat sini istiqamah. Bang tak baik lah. Apa lah istiqamah lah, pagi, petang, malam sama je. Istiqamah lah namanya. Saya cakap je terang. Bukan kata kita apa, kita cakap. So that's why kalau dekat Madinah tu, kalau kena hotel yang yalah kadang yalah janji ada kan. Jadi bawa je lah, kita boleh bersedia bawa bekalan makanan kita sini untuk bagi selera tekak kita boleh makan. Bawa lah sampaikan bilis, bawa. Mak saya siap packing untuk saya. Dah siap dah sampaikan bilis, dah siap pack dah untuk 10 hari. Jadi satu hari buka satu. Okey lah. Kan itu je, apa masalahnya kan pada saya lah. Lepas tu juga macam bilik hotel. Sebab ada juga dia scam ni, ada juga scam yang satu langsung tak pergi. Sekian langsung tak pergi. Tak pergi. Maknanya sudahnya kawan tu tunggu KKL kan. Tawar KKL balik. Petang dah sampai Seremban. Bila balik umrah kan? Kau tak pergi umrah ke? Balik hari je dia dah kena tipu kan. Satu lagi scam package. Scam package. Kalau sampai KKL dia kata, ingat ya, kita ni nak beribadah. Kena sabar banyak. Ujian Allah bagi kita sebab Allah tahu kemampuan kita. Itu tanda hotel kau bertukar lah tu, tak payah kau tu banyak cerita macam tu lah kan. Dia sebab dia dah janji dengan jemaah hotel ni confirm. Wah, hayat dia. Orang pun bayar deposit. Kali memang apa ni kata berlagu bilik air. Kan? Ada orang tu kan bilik dia janji satu bilik tiga orang.
Tapi 3 ke 5, sudahnya 5 orang satu bilik. Dia kata janji tu tak ada. Dia pusing pula kat sana. Tak ada, dia 3. Walaupun tu bukan saya, tapi tu jemaah saya. Saya pun bukan orang yang introduce dia. Dia kata 3 ke 5 ke bayaran dia sama. Dia bukan masalah bayar sama. You dah janji 3 lah. Kenapa ni bilik berlima? Dan dia bilik tu pula dia jenis macam ni tau. Dia bilik dia macam ni. Dia ada 2 bilik. Masuk je pintu bilik tu, dia ada 2 pintu. Ada 2 bilik lakinya. Ya, betul. Bilik ni 5, ni 5. Aduh. Kalau campur tu 10 tau. Walaupun dia ada 2 bilik air. Saya kata macam mana lah jemaah ni tak mengamuk tu. Ya. Itulah satu. Jadi satu lagi, kita nampak lah ada orang yang jadi tak sabar. Tuan nampak kan macam mana karakter dia nak marah. Dia dah biasa marah bini dia kat Malaysia. Sampai kat sana garang lagi. So dah sampai kat sana bini dia garang dia. Dia dah tak larat apa semua Tuhan bagi. Bertukar. Ada berlaku. Lepas tu ada orang yang ada juga perangai orang yang dia pergi umrah tapi dia tak buat umrah. Pergi umrah tapi tak buat umrah. Dia ke shopping. Macam mana dia boleh? Okey. Dia lepas dan dia tak rasa banyak sangat masalah kehidupan dia. Bila dia balik banyak masalah tu sebabnya ada orang macam tu. Ada orang tak sempurna tahallul dia. Hidup sakit ada. Balik sakit. Tu sebab jangan main-main bab tahallul ke apa semua. Sebab rupanya patutlah dia sakit. Kenapa dia sakit? Kalau mungkin kurus, cek doktor cek tak ada apa-apa. Rupanya cek balik. Ada ustaz ni tanya dia, masa dia last dia kena balik pada umrah, dia kena cuba cek balik masa umrah tu buat apa. Lah buat umrah baru tahu. Masa tu dia pikul anak dia bawa anak dia. Lepas tu buat tahallul untuk anak dia tak buat untuk diri sendiri. Cek balik. Dia masih lagi dalam tahallul, dalam ihram lah. Lepas tu dalam ihram lagi. Lepas tu bila dah bayar untuk berapa ekor kambing dan kena dam, baru elok. Ada orang macam tu. Macam tu juga ada orang ni, satu cerita yang saya rasa ni haji. Ada orang ni pergi haji. Dia kan kita tahu setiap tahun ada senarai yang memang confirm pergi, ada senarai menunggu. So menunggu standby. So ada satu hamba Allah ni senarai standby. Dia tunggu, last orang dah start balik. Dia dapat KT yang last kali. Okey, cik tahniah ya, besok pergi ke KLIA ya, besok dah boleh pergi. Terkejut lah. Dia last kali KT terakhir. Dia boleh cakap apa? Terlepas pada mulut dia, baik tak payah pergi, dia kata. Kita baik tak payah pergi. Bila dia sebut baik tak payah pergi, apa yang berlaku sampai di tanah suci, jejak je kaki tanah suci, zap, tak sedar. Allah. Dia macam koma tak tahu. Isteri dia tahu. Isteri dah tegur dah, macam baik tak payah pergi, abang ni tak baik cakap macam tu. Jadi masa dah sampai sana, bila dah tak sedar tu, isteri ingat suami dia kat apa. Abang, itulah abang, jaga mulut abang apa abang cakap, tak sedar. Tapi isteri dia tolak juga pakai wheelchair, buat juga mana yang rukun yang basic tu. Buat mana yang boleh. Lepas tu okey tak? Balik. Lepas tu hantar balik lah. Sebab dah tak sihat kan, hantar balik. Dia tak adalah tunggu lama. Dia buat basic je haji tu. Dah balik, sampai kat Malaysia, staf tabung haji tanya, nak hantar bawa pergi hospital ke apa? Tak, hantar balik rumah, isteri dia kata. Sampai rumah, sampai elok sedar, tak sakit apa suaminya. Bukan cakap apa lah. Saya kenal orang tu. Memang benda ni realiti, dan sebenarnya bagi pengajaran kat kita jugalah. Sebab mulut ni memang kena jaga. Sebab ramai orang tu, saya kata tadi awal saya sebut, pergi umrah, pergi haji, hukum dia wajib. Betul? Bukan haji je wajib, umrah dan haji ni wajib. Kan kalau mampu. So kalau tak mampu pun dimampukan dengan orang belanja kita tak nak pergi, kena jawab. Betul? Kan, aku sponsor kau pergi apa semua, aku niat ikhlas ni nak hantar kau pergi, aku nak sedekah. Tak apalah, saya cari duit saya sendiri. Besok tak sempat pergi, Allah tanya, kenapa kau tak pergi? Aku tak sempat, ya Allah, aku tak mampu. Dulu ada orang nak offer kau, kenapa kau tak pergi? Kan? Jawab dengan Allah Ta'ala. Kau sombong dengan aku, Allah Ta'ala tanya. Kau dah bagi dia pulang, kenapa kau tak nak pergi? Macam itulah. Jadi ada satu driver taksi, dia kena hantar barang dekat KLIA.
Kena hantar barang, dia hantar dekat kaunter ni, ada seorang tu, dia Kuwait Airline ke mana tak. Dia kata, pakcik, tiba-tiba orang tu tanya, pakcik dah pernah pergi haji? Belum pernah pergi, nak pergi tak? Nak lah, kalau ada rezeki nak pergi. Tak apa, pakcik bawa gambar, pakcik bawa pasport. Bila pakcik boleh bawa? Besok lah semua dekat rumah. Boleh besok pagi besok pagi jumpa saya kat sini. Kenapa? Bawa je lah, kata. Dia bawa pergi, okey pakcik standby je. Dia ambil gambar apa semua, bagi ambil data semua, scan pasport, kira 2-3 minggu lepas tu dia dapat surat, dapat pergi haji percuma. Sebab dia yang kerja Kuwait Airline ni, orang ni dia ada kota bawa hantar orang pergi haji untuk dia sebagai staff Kuwait Airline. So dia dah hantar mak dia, adik-beradik semua dia dah hantar. Tak tahu nak hantar siapa. Kebetulan pakcik tu dia tanya pakcik nak pergi. Tu sebab bila sebut tetamu Allah, kan? Duyufur Rahman, pergi bukan sebab. Ingat satu perkara, kita pergi yang bila kita sebut labbaik Allahumma labbaik, maknanya Allah ni masa kita cakap tu Allah dah terima dah. Allah dah terima. Dia nyaut suruh aku panggil dia datang. Ya Allah. Macam tu sebenarnya. Tapi ramai orang pandang ringan benda ni. Dan bila dia peluang pergi, dia tak nak pergi. Dia sanggup pergi tempat lain. Bukan tak boleh, pergilah tempat lain, tapi umrah haji pergi. Dan lepas tu kena ingat salah satu, kalau kita tengok pandangan menyatakan bahawa kenapa kita boleh pergi umrah, sebab ada satu kebaikan yang pernah kita buat menyebabkan Allah jemput kita datang. Tu je. Tak tahulah apa kebaikan tu. Ada satu kebaikan atas muka bumi ni Allah terima dan Allah jemput kita datang. Kita pun tak ingat kadang-kadang tu. Kita pun tak tahu apa kebaikan yang mana yang menyebabkan kita boleh sampai dia di tetamu Allah ni. Ada orang doakan untuk kita pun mungkin juga. Tu sebabnya boleh pergilah. Jangan kita bagi alasan yang bukan-bukan. Masya Allah. Ada peluang pergi, kenapa tak nak pergi? Aku tak mampu, duit belum cukup lagi. Tukar sport rim berapa bulan sekali tukar sport rim. Handphone je tukar. Beratur sanggup kau beratur tu sebab nak beli handphone ni jenama apa tu. Macam besok-besok lusa dah tak keluar dah telefon tu. Kan? Sanggup kau tu beratur. Aku ni memang anti lah telefon tu kan, tapi kan sanggup. Untuk tu sanggup. Tutup telefon. Beratur sanggup. Kau beli ni yang session TV berbayar tu kan, mana full TV package, mana ni full package boleh bayar kan, boleh bayar. So kenapa kau bagi alasan kau tak mampu pergi? Betul kan. Jadi tolonglah, janganlah. Tu sebab saya perasan ramai sangat orang bagi macam tu, tak mampu tentang bab agama ni kita selalu tak mampu. Betul. Aduh, hai. Kayaknya saya dulu pun saya dah berceramah lama dan saya selalu sebut, tuan-tuan boleh pergi umrah, pergilah. Pergi umrah haji. Tak boleh pergi haji, pergi umrah dulu. Boleh pergilah. Bercerita ni saya cakap pergilah. Kan tahap saya pun tak pergi lagi. 10 tahun. Bila saya dapat pergi, pun saya faham. Itu dia. Begitu faham. Bila kita dah pergi, baru cara kita cerita lain. Kita bercerita dengan tak kita dah tahu. Oh macam ni. Kaabah macam ni. Ni macam ni. Nampak tak? Tahu tak yang dekat Hajar Aswad tu? Tak lain. Dengan tengok gambar, tu Hajar Aswad, tak akan lekat dengan baru, melainkan pergi sana. Tu mak saya cakap. Mak saya dulu mak bukannya boleh menjalan depan Kaabah tu, tak ada apa, boleh mengaji depan Kaabah tu. Duduk mengaji depan Kaabah. Masa tak ada orang kita lah. Sekarang jangan jabung nyawa kan. Jalan Hasyalah. Tak sempat. 500 rial Hajar Aswad cium Alamak. Aduh, konsultan pula. Saya tak pergi depan tu. Nanti orang cium saya. Dah, satu lagi yang kau pergi nak cium, dah kata benda tu bahaya. Besok hilang muncul kau baru tahu. Kan orang ramai sangat. Kau boleh pergilah. Pergi. Macam ni. Kalau mampu. Dapat tak pahala sama. Itu aja. Kalau dapat pergilah. Dah lah kita dalam ihram, tak boleh kena wangi-wangian, time tu lah kau nak cium. Gitu. Itu nasihat tu dalam fiqh haji dan umrah tu sebenarnya memang adalah dekat YEG Academy. Tak apa, kita berhenti sekejap dan lepas ni kita nak tahu pula daripada ialah pandangan Syamsul Debat untuk mutawif dan juga pengurusan. Terus bersama kami dalam podcast haji dan umrah. Maknanya dua katil queen tu rapatkan jadi satu, yang ni rapat satu. Seorang dua katil lah. Guling-guling tak jatuh, guling. Nama saya
Hidayah, saya ada nak tanya soalan sedikit kan Kak Piu. Okey, bagaimana diploma haji dan umrah boleh memberikan nilai tambah kepada kerjaya seseorang dalam industri pelancongan Islam? Pertama sekali, sebenarnya kita tahu diploma Pusat Haji dan Umrah ni adalah satu program yang tak asing lagi, dan antara salah satu faktor yang hari ini kita perkenalkan kepada masyarakat, lebih lagi kepada anak-anak muda kita, kerana kemampuan mereka untuk berfikir luar kotak, untuk mengeluarkan lagi idea, untuk mencampahkan lagi cadangan-cadangan yang bernas supaya situasi ataupun demografi haji umrah tu tak tertumpu kepada golongan agamawan semata-mata. Jadi kalau kita dapat fahami hari ini, mereka bukan saja diajar dari sudut pengajar Islam, tetapi mereka juga diajar tentang pengurusan perniagaan, pengurusan dalam kumpulan, dan inilah yang memainkan peranan besar supaya mereka faham bahawa haji umrah ini bukan sahaja soal menjadi seorang mutawif, tetapi lebih fokus kepada untuk meningkatkan kredibiliti diri mereka sebagai seorang penjual di luar sana. Saya nak tanya, bagaimana kemahiran dari diploma haji dan umrah boleh digunakan dalam industri pelancongan dan hospitality yang lebih luas? Okey, baik. Bila kita tengok orang yang biasa bawa jemaah umrah dan haji, mereka adalah jemaah ataupun mereka adalah seorang mutawif. Lebih baik daripada orang yang bawa mana-mana percutian. Sebab apa? Kita menyantuni dengan ilmu. Kita menyantuni dengan kasih sayang, mengajak orang datang ke Baitullahil Haram dan Madinah. Jadi bukan treatment yang kita buat di dalam haji dan umrah ni akan bagi lebih banyak kebaikan apabila kita buat jemaah yang lain yang tidak terlibat dengan haji dan umrah. Contoh kata kita biasa angkat beg, kita biasa bagi senyuman, bagi tazkirah, itu juga benda yang boleh apply kan kalau kata orang tu pergi melancong, tengok satu negara yang mungkin ada kesinambungan Islam seperti Turki, Palestin dan sebagainya. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Podcast Haji dan Umrah. Hari ini kita ada SD Syamsul Debat. Masya Allah, banyak perkongsian bersama dengan kita. Walaupun dalam keadaan santai, humor, tapi ada pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil lah. Terutamanya mereka yang nak menjadi jemaah haji ataupun umrah. Itu satu, ilmu sangat penting dan menjaga adab di Tanah Suci. Satu lagi nak tahu pandangan Syamsul Debat tentang pengurusan, ya. Apa sebenarnya tak kena yang boleh kita pentingkatkan satu, dan pentingnya peranan seorang mutawif tu. Ya. Dia mutawif ni, dia kena ingat tau, dia ada mutawif rajin, ada mutawif malas. Ada mutawif info, dia macam ensiklopedia bergerak. Dia kadang dia ada yang kaunselor, ada yang penceramah, ada yang personality. So tu sebab saya tak pernah jadi mutawif. Saya cuma jadi ikon saja. Dan bila saya pergi, kalau mutawif tu bagi taklimat bla bla bla, okay, SD nak tambah apa-apa, saya tambahlah sikit. Kalau boleh sama seperti di atas, saya cakap sama seperti di atas. Saya tak cakap apa-apa, sama je macam dia tadi, sama-sama. Tapi kebanyakannya saya tambahlah, saya tambah sikit sebanyak, sebab sini jenis yang mengkaji. Dan kalau ada benda saya tahu, saya tanya, kenapa macam ni ya? Apa pasal macam tu, saya akan tanya. Jadi ada satu kemahiran yang perlu ada adalah dia kena ada kemahiran, dia kena hantar dia pergi kursus kat Meskom ni punya fakulti lah. Penyiaran dia kena belajar. Macam mana kita berkomunikasi dengan orang. Mana untuk mutawif ni semua lah. Okey, bentuk semua tak payahlah buat tu, tak payah duduk bilik je, tak payah. Kadang macam tu kan, jadi tak kena. Jadi kita kena cakap, kita kena betul. Okey, ibu ayah semua, tu Ifur Rahman, insya-Allah petang ni kita ada ni, tetapi benda tu tak paksa. Cuma kalau dapat buat lagi bagus, sebab pahala yang menunggu orang yang buat ni, apa dia, kita ceritalah. So benda tu kena ada skill lah. Benda tu tak boleh main cakap je, dia kena belajar bercakap dengan orang. Lepas tu contoh kan, kadang-kadang, okey semua, jom kita turun bas dah ada, jom kita tunggu bas kat bawah. Tu tunggu bas apa, kena tik burung apa semua. Aduh, benda bas tak. Okey, naik balik. Semua lambat lagi, bas lambat lagi. Kadang benda tu antara kelemahan. Sedangkan ada satu cara lagi, mutawif betul. Okey, buaya semua tenang-tenang dulu dekat lobi ni, duduk dekat sini, saya pergi tengok dulu. Dah ada bas nanti bos panggil turun. Ya? Kan beza. Kan? Dia ada macam-macam approach, cara mutawif. Lepas tu bercerita tentang yang ni tak apalah, yang ni tak payah tahu sangat apa, tak apa. Kenapa cakap macam tu? Siapa kau nak menentukan yang ni tak payah tahu, ni kena tahu?
Dah bawa dah tempat tu tapi dia tak apa ni kita lalu je, tak penting pun, just cuma saya beritahu je lah ya. Contoh kan. Macam tu. Main pilih-pilih ya. Macam contoh kita, macam contoh kan kita pergi Jabal Nur. Ke Jabal Nur, jom elok naik lah, ambil lah pengalaman naik atas semua. Saya pun beberapa tahun saya pergi, saya tak pernah naik kat Jabal Nur. Tapi entah macam mana bulan 9 tahun lepas, masa musim panas, masa tu saya geram nak naik. Saya geram nak naik. Macam mana rasa naiknya. Tengok makcik Turki tu dengan bertongkat macam ni, elok pula dia naik, macam mana aku yang sihat ni tak naik. Kan? Saya pun naik kan. Lepas tu bila saya dapat naik tu, duduk kan, kita naik, dia kan sekarang dia dah buat zigzag macam tu laluan tu kan. Sampai dekat Bukit Berbatu tu, naik duduk lolek lu. Datang tu kawut orang Pakistan ni. Yang seorang Malaysia bagus, yang seorang ni Malaysia Madani. Kau tahu saya kata Malaysia Madani kata tu. Lepas tu dia yang lebih ni. Lepas tu naik atas. Lepas tu barulah tahu sampai atas, ya Allah, macam ni rasanya, cantiknya pemandangan. Lepas tu nak try masuk tak dapat sebab ramai sangat orang. Itu kan, bila kita buat, kita semua orang kena, kita jangan bagi pilihan. Siapa yang boleh naiklah, saya tak naik, tak paksa. Jangan paksa diri. Tak boleh, kena naik. Begitu Nabi naik, semua boleh naik je. Kecuali yang memang sakit, tak sihat. Kan? Dorong dia kan, dia naik juga. Lepas tu saya cakap apa, barulah kita tahu kan, Nabi dulu susah hati naik Gua Hira ni, susah hati naik Jabal Nur. Kita naik susah hati kan, beza kan tu. Kita naik susah hati dengan sakit kaki, Allah susahnya hati naik tanah naik dah macam tu kan. Tak, itulah kita dapat beza. Pun kita naik pun kita tahu, macam ni punya susah. Nabi susah hati, Nabi naik atas. Saya fikir Nabi rindukan wahyu daripada Allah Ta'ala. So kita fikir, macam tu. Taif saya tanya, kenapa macam ni? Jabal Uhud kenapa macam ni? Tanya. Kan, jadi mutawif pula kena ready dengan jawapan dia. Ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Adalah mutawif tertentu yang boleh menyebabkan jemaah mengalirkan air mata. Dia bawa sirah tu dalam keadaan macam mana ketika hari terakhir Nabi dah macam mana Nabi meletakkan dagu Nabi dekat tingkap tu, Nabi tinjau dekat jendela tu, tengok orang solat jemaah ramai-ramai. Masa tu sahabat ada nampak Rasulullah dah sihat. Rupanya tak, itulah pandangan yang terakhir Nabi pandang sebelum Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Digambarkan pula masa tu dekat Sukaifat Bani Sa'idah. Inilah Sukaifat Bani Sa'idah, sinilah tempatnya. Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar semua berbincang siapa nak ganti Nabi. Macam tu lah. Jadi orang akan dapat gambaran itu sebab orang datang. Sebab dia sampai ke dalam. Itu sebabnya kalau boleh, saya bukannya ada anti dengan negara-negara, tak ada, okey je. Tapi kadang ada sekarang ni mutawif Malaysia ni kurang sangat. Kadang-kadang ada setengah travel ni mutawif Indonesia dia pakai. Dia guna yang sana. Tapi kadang ada yang okey bahasanya, tapi ada yang apa dia? Kan kadang-kadang ayat membutuhkan apa benda butuh ni gitu kan. Ada yang tak faham kan, contohlah kan. Betul lah tu. Kan? Betul lah. Dia memerlukan kan, pada bahasa dia okey. Gampang. Bahasa kita gampang betul gitu kan. Gampang saja apa gampang kan. Tapi contohlah, tapi perbezaan sedikit ajalah. Sedikit jelah. Tapi maksudnya cari dia mutawif ni sebenarnya ialah, alhamdulillah sekarang ni dah ada dah banyak kolej-kolej universiti yang memperkenalkan khusus ni. Perlunya kemahiran komunikasi kan, lepas tu kemahiran kemanusiaan ni, maksudnya dia tahu nampak orang sedih macam kenapa cik ada masalah ke, bagi tahu macam tu kan. Sebab kadang ada macam ni dia human kata skill lah orang panggil lah. human skill. Sentuhan tu mustahak. Bukan hanya pergi tanah suci. Jadi dia akan ingat ni bagus. Kebanyakan ni kalau cakap bagus travel tu, kalau kau nak pergi kau pergi dengan dia. Biasanya bagus bukan sebab hotel, bukannya sebab flight, tapi sebab layanan tu, kemanusiaan tu. Saya pernah dapat dulu yang saya menang tahun depan lepas saya dah menang tu, yang saya dapat tu yang 2016 saya kata saya pergi sendiri kan. Lepas tu dah jadi Samsul Debat, macam-macam offer lah. Masa tu dapat saya dapat free satu, saya bawa adik saya. Bayanglah masa tu seorang dua katil bilik tu. Maknanya dua katil queen tu dia rapatkan jadi satu, yang ni rapat satu, seorang dua katil lah. Guling-guling tak jatuh. Wah, ini parah ni. Rupanya lagi mewah
lagi berat kita nak turun pergi ke Masjidil Haram sebenarnya. Iya. Selesa sangat. Makan sedap dah tersandar pula, tak makan sikit. Kan? Hujung ke hujung menu. Segala binatang hidang. Apa benda kau nak makan cakap. Ayam parah macam tak pernah nampak binatang tu. Tu pun ada. So ekor pun ada weh. Bangun lagi ambil. Macam kita ambil makanan buka puasa lah. Tu sebab kita kena fikir. Tu sebabnya patut pergi sana kita belajar satu lagi. Bawa kan macam Mutawif tunjuk. Cuba tengok Cuba tengok ni. Orang daripada negara-negara dunia ketiga. Orang negara membangun. Cuba tengok. Beza kita dapat hotel pun kita petikai lagi hotel kita macam mana. Dia orang tidur atas kotak je nampak tu. Dia tidur kat kaki 5 je. Dia orang pagi-pagi dia duduk di depan kedai tu tunggu kita bagi makanan percuma, air percuma kat dia. Dan pernah tak kita fikir macam tu? Sebab dia orang nak, tapi dia orang betul-betul nampak. Dia orang pakai kain cadar je. Buat pakai kain cadar yang jarang tu, bila berpeluh musim panas kau tengok melekat jelas apa di dalam. Tu je kan. Jadi pernah tak kita terfikir macam tu? Kita ni dapat peluang selesa. Itu sebab Nabi kata kalau kamu tidak boleh bersyukur dengan sedikit, maka kamu tak akan boleh bersyukur dengan yang banyak. Aduh. Terlampau banyak dah kelebihan kita ni. Kita susah sikit. Kenapa bilik air saya kan, air tu kejap laju kejap ni, kawan tu mandi pun tak ada. Dia pakai je air ni. Pakai air yang air yang dekat tempat ambil wuduk, dekat situ lah dia basuh muka apa semua. Baju je cakap lah bau. Tapi dia nampak sebab nak ibadah, dia orang datang naik bas, berbas-bas, bertukar-tukar bas. Kita sekarang ni naik bas yang selesa, aircon, pun tanya lagi, lambat lagi ke Ustaz? Ustaz lambat lagi ke Ustaz? Turun ke R&R, R&R dia tu. Kan, betul lah tu. Betul lah kan. Saya turun ke R&R tak. Sebenarnya saya pun heran kat benda tu. Berapa banyak R&R rupanya bila saya naik kereta. Pernah sekali saya naik kereta, berhenti R&R, banyak je R&R dia yang cantik-cantik. Yang buruk kopam tu yang dipilih. Kenapa? Betul. Lepas tu dah lah sekali turun tu 25 bas sekali sampai. Kebanyakannya Malaysia, Singapura, Brunei, Malaysia. Memang beratur. Ya Allah, untuk toilet yang taklah bersih sangat. Aduh, dalam menunggu tu, ambil gambar Ustaz. Aku kata, ya Allah, aku ni nak kencing. Sudahnya saya kata kan, naik langsung saya naik bas. Cuma naik bas, besok je lah kencing. Macam tu aja. Ya, payah sangat kan. Betul, tu antara ni lah. Jadi travel tolong tengok lah. Lagi satu lagi memang sebenarnya kita dapat pengajaran. Kita tengok satu lagi kita dapat macam mana negara orang, macam mana negara kita, macam mana kita dapat tengok, belajarlah bersyukur. Lepas tu cuma tinggal lagi travel, jangan ambil kesempatan pula. Cakap travel Mutawif ni jangan ambil kesempatan. Pengusaha-pengusaha umrah haji, sebabkan orang yang pergi haji buat umrah dia tak kisah pun kita tu, jangan ambil kesempatan. Sediakan bilik apa semua, buat sehabis baik lah sebab Yufur Rahman tetamu Allah tu. Masya Allah. Dan itulah yang sedang diusahakan oleh pihak YEJ Academy dengan adanya kursus-kursus seperti Sijil Pengurusan Haji dan Umrah, diploma, sampailah sekarang ni baru dilancarkan peringkat master. Mudah-mudahan apa yang diusahakan ini akan dapat melahirkan mutawif yang amin. Ya, jemaah terpimpin dan satu lagi golongan profesional yang dapat menguruskan haji dan umrah dengan sebaik-baik mungkin ya. Terima kasih sekali lagi kepada SD Syamsul Debat ya. Sudi bersama dengan kita hari ini dari sebalik jadual yang cukup padat ni. Lepas ni kata nak pergi Melaka pula ni. Subhanallah ya, cencaluk lah sana Tak sampai makan cencaluk lah. Ceramah balik lah. Ceramah dah jadi macam balik hari dah semua Kita jumpa lagi insya-Allah ya. Dan jangan lupa untuk layari laman web kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang kursus-kursus yang ditawarkan, www.yejmy.com. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.